Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama Bantuan MY. Untuk penonton yang sudah menekan butang langganan, terima kasih atas sokongan anda. Kepada yang belum, pastikan anda langgan saluran ini dan aktifkan notifikasi supaya tidak terlepas maklumat bantuan terkini yang sah dan tepat. Dalam video kali ini, kita akan fokus khusus kepada bantuan yang disediakan untuk golongan bujang bagi tahun 2026. Kerana masih ramai yang keliru dan tertanya-tanya sama ada golongan bujang akan menerima bayaran tunai STR atau sebaliknya. Untuk penjelasan yang jelas dan mudah difahami, kita ringkaskan terus kepada intipati utama. Bagi tahun 2026, kerajaan tidak mengubah dasar STR untuk golongan bujang. Ini bermaksud golongan bujang masih tidak menerima bayaran tunai STR secara terus seperti yang diterima oleh kategori isi rumah. Namun begitu, golongan bujang tidak diketepikan sepenuhnya kerana bantuan disalurkan melalui program SARA. Untuk golongan bujang, terdapat dua bentuk bantuan SARA yang perlu difahami dengan betul, iaitu SARA bulanan dan SARA penghargaan. Pertama, kita lihat kepada SARA bulanan. Golongan bujang yang lulus STR akan menerima bantuan SARA dalam bentuk bulanan. Bayaran pertama boleh mula digunakan bermula 16 Januari 2026. Selepas tu bagi bulan Februari dan seterusnya bayaran akan dikreditkan pada setiap satu hari bulan. Kadar bantuan SARA bulanan adalah berbeza mengikut kategori. Golongan bujang penerima STR akan menerima RM50 sebulan. Manakala golongan bujang yang tergolong dalam kategori miskin dan miskin tegar berdaftar IKASI akan menerima RM100 sebulan. Perbezaan ini penting untuk difahami supaya tidak timbul salah faham. Semakan kelulusan dan status penerimaan SARA boleh dibuat melalui portal rasmi sara.gov.my. Seterusnya, kita masuk kepada bantuan yang kedua, iaitu SARA penghargaan. SARA penghargaan ini diberikan kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas, termasuk golongan bujang. Bantuan ini tidak memerlukan sebarang permohonan dan akan dibayar sekali sahaja. Untuk golongan bujang yang layak, SARA penghargaan sebanyak RM100 akan dibayar secara sekaligus. Tarikh bayaran yang ditetapkan adalah 9 Februari 2026. Ini bermaksud, walaupun golongan bujang tidak menerima bayaran tunai STR, mereka masih menerima SARA bulanan setiap bulan dan juga SARA penghargaan secara one-off pada Februari. Kesimpulannya, bagi tahun 2026 tiada bayaran tunai STR untuk golongan bujang dan dasar ini tidak mengalami sebarang pindaan. Namun bantuan melalui SARA tetap diteruskan bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup. Walaupun jumlahnya tidak besar, bantuan ini tetap memberi kelegaan jika disalurkan secara konsisten dan tepat pada masanya. Semoga penjelasan ini dapat membantu golongan bujang memahami hak dan kelayakan masing-masing dengan lebih jelas. Teruskan mengikuti Bantuan MY untuk maklumat bantuan yang sah, terkini dan berfakta.